yang saya nak gosok nanti. Apa? Hai semua, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Lina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk video kali ini saya masih belum pasti lagi. Macam biasa juga, masak tu memang wajib. Yang lain-lain tu belum pasti lagi. Ikut ajalah apa saya nak buat untuk hari ini. Okey? Tapi masak nombor satu. Masak penting. Kalau tak masak nanti lapar. Betul tak? Okey. Sebetulnya saya sebelum buat aktiviti dalam rumah ni, tiba-tiba emergency nak keluar, ada hal sekejap. Saya kena keluar dulu. Tengok rumah belum sempat lagi nak ni. Kemas pun tak habis lagi. Banyak benda bersepah. Saya nak keluar rumah dulu sekejap, ada hal kat luar. Lepas saya keluar nanti baru saya balik buat kerja dalam rumah lah. Masak ke apa ke. Kalau saya sempat lah, insya-Allah. Sekarang saya nak keluar dulu sambil tunggu bapak mertua saya hantar saya. Saya sambil-sambil lah buat kerja sikit-sikit dalam rumah ni. Apa yang nak kemas sambil tunggu bapak mertua saya datang. Ada hal kat luar nak hantar saya. Sekejap je. Sambil-sambil kemas-kemas sikit-sikit ni. Apa yang patut kemas? Sebetulnya memang tak kemas lagi rumah saya ni. Ini pun dah pukul berapa ni? Tiba-tiba tadi saya sakit perut. Bangun tidur tiba-tiba sakit perut. Tak tahu sakit perut sebab apa. Mula-mula perut saya kata buang air besar. Tak ada. Masuk angin. Silap makan saya semalam. Mungkin saya silap makan. Masuk angin perut saya. Ni baju yang nak gosok ni. Ni baju sekolah. Ni baju sekolah yang saya nak gosok nanti. Dah habis semua kerja baru saya gosok baju nanti petang. Sini baju sekolah melungguk-lungguk. Ni dah start nak sekolah kan. Ini memang kena letak sini sebab anak nanti nak sekolah petang. Inilah. Macam-macam. Buku banyak. Anak sekolah ni buku macam-macam buku ada. Jadi rumah tu penuh dengan buku. Ni anak saya ni mesti nak cari cermin kecil juga. Anak yang besar tu dah kakak. Kakak ni dia suka guna cermin bilik air. Cermin kat bilik air dia bawanya kulu gile. Dia kalau tak ada cermin kecil susah dia sebab dia nak siapkan tudung lah. Padahal kat bilik tu cermin besar. Dia suka pakai cermin kecil-kecil tu. Berapa kali dah tukar cermin. Dia bawa kulu gile. Biasalah anak dah start membesar, anak dah start meningkat remaja. Jadi dia punya persiapan nak pergi sekolah lah, apalah, inilah, itulah, nak pasang tudung inilah, itulah. Jadi banyak-banyak dia punya pergerakan nak guna cermin, nak tengok daripada tepi lah, daripada belakang ke, betul ke tak betul ke tudung tu. Macam tu lah. Dah meningkat remaja kan. Jadi banyak dia punya, bukan gaya gaya tu tidak lah. Tapi macam nak betulkan, nak pastikan dia punya tudung tu betul ke tak betul lah. Jadi bawanya kulu-gile cermin. Tengok sini lah, tengok sana lah. Macam tu lah. Macam kita dulu masa zaman-zaman remaja kan macam tu. Macam tak puas tengok muka sendiri kat cermin tu. Macam ada je benda yang tak betul. Macam tu lah.
moments later. Balik dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sengit-sengit dah tudung dah. Ya, jatuh. Jatuh dah air. Cik baik tak pecah. Tak tumpah air ni. Oh, penat. Beratnya beg dia. Apa? Tengoklah dia. Oh. Macam ni ke guys? Aduh, ya Allah. Macam ni ke ada anak anak last ni? Anak bungsu ni macam ni Ya Allah, beratnya. Berat dah tak boleh dukung dah Mak. Tengok. Tengoklah dia kerja dengan saya ni. Allah Akbar. Macam ni ke ada anak last ni? Ya Allah, mengadu. Dah berat lah badan ni. Ingat dia ni baby. Dia ni baby. Nak terbang. Okay, okay nah. Nak terbang. Ya Allah, terbang. Banyak dah tu. Dia ingat mak dia larat ke? Dia tu dah besar. Dah besar panjang. Ui. Betul-betul dia kerjakan saya. Dah besar panjang. Dia buat mak dia macam berat lah. Dia dah besar, dah panjang dah. Dah berat dah. Berpeluh terus mak. Atuk beli roti canai lah. Roti nak lagi. Jangan lah. Mak sakit badan lah. Ya. Ngambil makan. Tudung tu jangan letak situ. Nak ponteng lah tu. Mana boleh ponteng-ponteng. Ni, Mama beli pisang. Itulah anak saya yang kecil tu. Memang macam tu. Dia tu manja. Suka usik saya. Tapi dia baik. Dia tak nakal. Dia baik, dia tak nakal. Tapi suka usik saya. Kalau dia rindu saya, dia akan usik saya. Setiap kali balik sekolah je, dia akan usik saya. Setiap kali balik sekolah, dia akan macam tu lah. Kenapa kucing nyong-nyong tu? Okey, saya pun tadi baru balik. Hari ni saya keluar lambat. Ingatkan tadi cepat. Rupanya lambat balik. Tak apalah. Ni lambat, masak pun dah lambat. Ni dah pukul berapa sampai anak pun dah balik sekolah. Saya ingatkan tadi saya keluar. Saya keluar sekejap je. Rupanya sampai tempat ramai. Ramai orang kena beratur. Terpaksalah kena beratur. Tutup tengok jam dah sampai ke tengah hari dah. Hampir pukul 12. Hampir pukul 12 dah sampai rumah. Jadi tak sempat nak masak. Tapi masak juga. Cuma lambatlah sikit. Anak-anak pun balik sekolah dah. Adalah makanan apa tu. Kat sekolah pun ada makan. Ni pun makan buah. Apa yang ada tu dia orang makanlah dulu. Sebab tunggu saya masak pun dah lambat. Makanlah apa yang ada tu. Makan buah. Ada pisang. Ada siapa makan pisang. Saya ingat tadi sempat masak. Cepat pergi, cepat balik. Rupanya cepat pergi, lambat balik. Ramai kat sana. Nak masak apa? Ni ada bola bakso. Saya nak buat bakso lah sikit. Saya nak buat kuah bakso saja sikit dengan ni ada ikan tongkol. Saya nak buat sambal ikan tongkol. Sebab saya lambat masak, tadi saya beli roti canai. Makanlah roti canai tu. Makan roti canai. Nak sekali. Mak lambat masak. Saya pun makan roti canai sekeping. Roti canai. Sambal perut sementara. Perut dah lapar. Belum masak. Sini. Mana kari sikit. Ni apa ni kacang dalam? Makan roti canai. Ni abang. Ui. 2 keping ni makan. Sekeping. Mak pun rasa sekeping. Roti canai ni besar lah. Okey lah buat makan. Buat tampal perut.
Kat masjid tanah. Sebab saya pun lapar. Saya pun makan roti canai. Nanti nak Tambah. Makan dulu tu. Bismillah. Apa boleh habis ya? ya. Ha? Mesin macam. Habiskan dulu. Habiskan. Satu pun dah kenyang tu. Roti canai dia besar. Ada makan macam tu. Sebab dah terlalu lapar sangat. Nak tunggu masak lambat. Tidak juga. Sedap tak? Perut lapar. Nanti jangan awang tu. Ini untuk Nasa. Terima kasih. Habiskan dulu. Pening. Mama ada pening kepala lah. Tadi pagi mama sakit perut. Pagi tadi sakit perut. Ini pening pula. Sakit perut salah makan. Ini pening sebab lambat makan. Goyang lah. Elok-elok jangan berjoget. Tak sopan. Roti canai sekeping pun dah kenyang perut. Sebab roti dia besar. Makanlah tambah perut. Lagi mak masak. Kenapa? Dia mungkin rasa. Dia nak turun alis pula. Macam siapa tu? Cepatlah makan. Mama main. Makan. Tengok, semua orang dah siap. Kamu yang belum siap. Mama yang buat. Ni ada ikan tongkol ni, saya nak cuci dulu. Potong 1, 2, 3. Saya nak goreng ni, tak makan garam, buat sambal je. Yang biasa buat sambal, gaji sikit. Kunyit. Dia tak bau. Kurang bau. Bau hisbol. Apa bau ikan? Okay, saya nak masak. Walaupun lambat tapi kena masak juga. Kalau tak masak nanti tak ada lauk. Nak makan nasi kan tak ada lauk. Sebab belen lauk pun memang tak ada. Belen-belen stok yang ada kat peti ais tu dah habis semua. Ni saya kena buat sambal tongkol, sambal ikan tongkol dengan kangkung macam biasa. Sayur kangkung paling kerap. Sebab kangkung murah. Tak adalah sebab suka makan kangkung aja. Dah, tadi dah makan roti canai untuk tambal perut. Rehat sekejap. Sambil-sambil buat kerja sikit-sikit. Ni saya lanjut masak. Buat sambal
ikan tongkol dengan sayur kangkung. Mungkin saya akan buat bakso sikit lah, kuah sajalah, berbola dengan kuah. Tu ada pati daging tu, saya campurkan sekali. Adalah kuah sup-sup tu, yang tak nak makan pedas ni. Boleh buat sup bakso sikit ni. Saya nak goreng ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya walaupun lambat, kena masak juga. Kalau saya satu orang, tak kisah. Kalau saya tak masak pun. Anak ada kan, anak-anak ada. Kan tiba-tiba teringin nak makan nasi, tak ada lauk pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ni api tak besar lah belah sini. Api di belah sini kecil. Tak cukup besar. Sebelah ni saya goreng sayur kangkung. Bismillah. Sambil tunggu ikan tu, saya nak blender ni. Blender cili. Okay, untuk ikan blender ni cili dengan bawang merah. Saya nak blender. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak hancur sangat. Nah. Ini tumis kangkung macam biasa. Ini ikan bilis. Bismillah. Macam biasalah saya kalau tumis sayur. Ni je dia punya rempah. Bawang merah, bawang putih. Simple. Goreng sayur rempah dia simple-simple aja. Bawang dah coklat, masukkan kangkung. Bismillah. Garam, bismillah. Garam haji. Masukkan cili ni. Saya letak cili api macam biasalah. Nak rasa dia punya kuah tu pedas-pedas sikit, letak cili, potong. Ni dah lambat ni, terlupa tadi. Ikan dah siap, kita angkat dulu. Jangan terlalu garing sangat, nanti keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur dia ada kuah-kuah sikit. Hiasan. Sayur kangkung dah siap. Kita tunggu. Ini apa namanya? Sambal ikan. Sambil tunggu sambal ikan ni. Dan kita masukkan garam. Masukkan garam. Ajinomoto. Lepas tu letak gula sikit. Bismillah. Untuk belengkan dia punya rasa supaya tak rasa pedas sangat. Lepas tu mana asam jawa saya?
Lepas tu asam jawa mana kau? Ni dia. Lepas tu letak perahan asam jawa. Okay. Letak perahan asam jawa macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nak letak tomato pun boleh, ikut selera masing-masing. Saya tukar-tukar, kadang letak asam jawa, kadang letak tomato. Kalau letak tomato rasa Indonesia, kalau letak asam jawa rasa Malaysia. Apa-apa je lah, yang penting sedap. Okay, ni api sebelah sini ni kecil, dia tak boleh besar. Sebelah sana besar, ni kecil, lambat sikit. Sambil tunggu tu, kita cuci. Ni nak buat sup bakso sikit. Ni masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebuskan sekejap dengan dia punya cili sambal ni. Ya, dia punya rasa tu meresap. Okay, sambal kol dah siap. Ni saya nak buat sup bakso. Buat dalam lebih kurang dalam satu mangkuk lah. Tumis dia punya bawang sikit. Tumis sikit biar wangi dia punya kuah tu. Ni ada apa nama tu? Bawang putih, bawang holland dengan halia. Saya potong macam ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masak simple je. Senang nak masak. Tumis, campak-campak. Dah siap. Nasinya memang lambat lah. Tak sabar lah saya. Pindah belah sini. Bismillah. Sebelah sini tepat sebab api dia besar. Ni bola dia. Tak buat banyak lah, sikit je. Buat apa? Buat tambah-tambah sup tu. Saya ada batang sup. Batang sup ni campurkan je. Bismillah. Ala-ala bakso, ala-ala sup. Sup apa tu? Sup tulang. Ala-ala bakso, ala-ala sup tulang. Macam tu lah. Saya campur-campur. Ni batang sup ni sedap, bau dia wangi. Buat kuah tu fresh, sedap, segar. Masukkan air. Bismillah. Ni saya ada pati ayam dengan dia punya pati ayam pula. Ada pati daging dengan dia punya daging dia sikit-sikit ni saya masukkan je. Ini ada lemak dia. Oh, sedap. Adalah rasa bakso tu. Dan saya masukkan bola bakso. Ni bola bakso. Bismillah. Tambahkan garam sikit sebab kuah pati daging tu dia dah rasa masin. Tambahkan sikit je. Pak Haji pun sikit je sebab dia punya pati pun dah rasa pati. Bakso, sup bakso.
Dan ada daun bawang. Aduh, daun bawang ni masukkan bismillah. Daun bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso dah siap. Dah siap. Bakso dah siap. Sup bakso dah siap. Okey, masak pun dah siap. Jumpa lagi esok insya-Allah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Nak tunggu makan malam nanti. Mungkin nanti saya akan buat video lagi makan ke makan-makan. Tak tahu lagi insya-Allah. Okey, bye bye. Assalamualaikum.